kita kena buka sini lah. Dekat sini ada 2 skru. Dekat belakang ni pun ada 2 skru. Kena buka 4 skru ni guna Allen key bintang. Okay, ni saya dah buka 4 skru ni. Dia keluar ni. Dia keluar dia punya gear. Okey, yang ni tak macam ni. Jangan terbalikkan. Takut dia punya gear dekat dalam ni dia jatuh. Nak pasang balik susah lah. Yang ni kena buka ni lah macam cengkil. Okay, ni armature dia. Okay, jadi armature ni kita pasang balik lah. Kita masukkan balik dalam ni untuk kita senang buat kerja lah. Pasang cabut ni dengan minyak hitamnya, tengok dengan gelisnya. Jadi kita pasang je dulu, letak je dekat dalam ni. Dekat dalam ni kalau kita pasang, nampak tak ada 2 U ni? Kalau kita pusing U ni, kenapa tak ada skru? Itu 1 skru, dekat belakang ni 1 skru. Pakai Allen key bintang. Buka 2 skru ni, baru armature ni boleh cabut. Keluarkan skru ni. Ini 2 skru. Lepas tu pakai screwdriver cengkil. Okey, dah cengkil. Macam ni lah dia punya armature dia.